Setiap kali pergi pasar malam kan, ada satu makanan ni memang kita orang kalau boleh nak elak. Sebab setiap kali plan nak ambil sikit je, mesti terciduk and habis RM50. Sebab kan hari ni nak jimat, so today we making yong tau fu versi di rumah. Let's go. First, kita nak buat sup cedik dulu. Tumis bawang merah, bawang putih, perasakan sikit dengan lada hitam, lada putih, campur air, and kita boleh masukkan cube ayam dan garam. Next, aku suka masukkan mix seafood ni. Sausage ni pula wajib, isi ketam and kuih tiaw. Dapat combo ni je dah cukup. And nak bagi lagi simple tapi sedap, untuk kuah, kita boleh pakai kuah yong tau fu Taiping. Ramai sangat yang suka, dan lebih 40,000 pack dah terjual. Sangatlah sedap, rasa sebiji macam dekat van pasar malam tu jual. Ni tak perlu panaskan pun, dan satu pack ni boleh makan dalam 4 ke 5 orang. Banyak sangat boleh jimat. Then sambung masukkan kangkung and siap. Sangatlah sedap. Aku memang suka makan dengan sup macam ni. Celup pula dengan kuah yong tau fu yang pekat. Asal bahan dia semua cukup. Makan pula panas-panas tengah musim hujan ni. Nak makan seorang boleh, nak serve bila family datang lepak rumah pun okey.